Dulu tempat ni penuh penjenayah, tapi sekarang ramai pelancong datang melawat. Terletak di sebuah pulau di San Francisco Bay, Alcatraz bukan saja penjara paling ketat di Amerika, malah pernah menjadi tempat bagi penjenayah paling ganas seperti Al Capone dan George Machine Gun Kelly. Dengan keselamatan maksimum dan perairan sejuk serta berarus deras, melarikan diri dari Alcatraz dianggap mustahil. Sepanjang sejarahnya, terdapat 14 cubaan melarikan diri melibatkan 36 banduan. Tetapi semuanya gagal, kecuali satu yang masih menjadi misteri hingga hari ini. Pada Jun 1962, ada 3 banduan. Frank Morris dan Anglin Brothers berjaya keluar melalui lubang pengudaraan dan cuba merentas lautan San Francisco dengan rakit buatan sendiri. Sama ada mereka berjaya atau tenggelam masih menjadi tanda tanya. Tak lama lepas tu, Alcatraz terpaksa ditutup pada tahun 1963 sebab kos operasi yang tinggi dan masalah infrastruktur. Sekarang penjara ni masih kekal sebagai tarikan bersejarah yang popular. Pelawat boleh masuk ke sel banduan dengan cerita pelarian dan alami sendiri suasana penjara yang penuh misteri ini.